Tuan-puan, 5 kriteria ini memainkan peranan penting sebelum kita memilih mana-mana emas simpanan ataupun pelaburan. Bila ada 5 kriteria ini, tuan-puan, barulah ia dapat menentukan sejauh mana kita boleh menjana keuntungan dengan emas. Yang pertama, tuan-puan, harga yang rendah. Kita kena banding, tuan-puan, harga per gram emas tersebut dengan kedai emas lain. Yang kedua, tuan-puan, spread ataupun susut nilai yang tipis. Ini, tuan-puan, menentukan berapa cepat kita akan untung. Lagi nipis spread, tuan-puan, lagi cepat dan lagi besar kadar keuntungan kita. Pakar, tuan-puan, sarankan pelaburan emas ni yang terbaik mesti mempunyai spread 10% dan ke bawah. Yang ketiga, tuan-puan, tempoh belian tiada masa terhad. Public Gold, tuan-puan, punya sistem log harga. Kita boleh booking, tuan-puan, emas mengikut harga real time, harga sebenar emas dunia. Kalau harga emas tengah jatuh, tuan-puan, pukul 12 malam pun, kita still boleh beli. Ikut harga pukul 12 malam. Beza, tuan-puan, yang kena emas di mana-mana yang lain, yang kita perlu walk in dan beli pada waktu pejabat mereka. Yang keempat, tuan-puan, cawangan jual beli yang banyak. Tuan-puan, Public Gold secara khususnya punya 19 cawangan di seluruh Malaysia dan Indonesia. Cawangan yang banyak ini, tuan-puan, memudahkan urusan jual beli pelanggan. Yang paling penting, tuan-puan, yang kelima, syarat jual belinya tak cerewet, tuan-puan. Tuan-puan, emas yang terbaik untuk dibeli ialah yang mendapat jaminan, tuan-puan, dari pembekal. Dengan memberi jaminan beli semula, walaupun emas didapati calar, rosak daripada rupa asalnya. Tuan-puan, jaminan ini diberikan oleh Public Gold sendiri, yang ia pasti akan membeli semula emas walaupun sarung plastik macam ni terbuka, dengan hanya spread ataupun selisih harga bawah 10%. Emas yang lain, tuan-puan, biasanya 20 ke 30%, tuan-puan. Inilah antara kriteria yang perlu kita hadam dan jadikan keutamaan sebelum kita memilih mana-mana jenama produk emas. Ingat, tuan-puan, kita bukan fokus pada satu kriteria sahaja, tapi ambil kira 5 angle kriteria tersebut. Nak mulakan tabungan emas, tuan-puan, dan miliki 10 gram sebegini, bermula dengan RM100 yang pertama. Jom saya bantu anda. Boleh sign up di wall saya dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.